الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makanan jin seperti tulang. Jin makan tulang. Jin ni kalau Islam tu Nabi kata saudara kita. Faham lagi? Pasal jin ni dia macam kita juga, wajib sembahyang, wajib ngaji, wajib dengar, wajib kena pergi tengkau, wajib puasa, wajib zakat jin. Ada jin kafir, ada jin Islam. Jin Islam pula ada hak fasik, ada hak soleh. Hak fasik jin Islam, hak fasik pergi main kat pampel, main kat joget, kat karaoke. Jin Islam hak soleh-soleh mari dengar apa semua. Sama saja. Lepas tu kalau kita mayang malam-malam, kadang-kadang kita rokok berasa macam orang rokok belakang. Jangan takut jin Islam, banyak berlaku. Dia naik kereta seorang balik daripada KL singgah daripada dekat apa dia Perasing ke benda. Perasing tu kuat kat Ngosek. Faham tak? Turun jauh Perasing kan tak? Perasing. Kadang-kadang kita mayang tu malam ada pukul 2 pagi. Mayang seorang. Jaga ada lono duduk. Duduk kat cerah jaga. Ni kat kelak. Ni jaga-jaga ni kejauh. Jadi kita mayang dalam tu bila kita rokok, berasa macam dia rokok belakang. Dulu kena dinum sekali di Pulau Kengga. Malam Jumaat tu pukul 1 pagi. Kita rokok tu macam dia rokok juga. Kita tengok tak tahu. Kita sami Allah dia dapat macam dia sami Allah juga. Jadi teringat orang kata Ibnu Hajar cerita tu, sunat kita niat jadi imam. Faham lagi? Sebab jin kafir tak mayang. Dia sembah tak rekod. Ni jin Islam. Dia main sejid. Tu kita baca tayat akhir tu. Bila salam tu macam dia duduk belakang. Tak usah takut. Ingat lain kali, kalau kita mayang ada orang ikut belakang, tak usah takut. Dah kalau kita nak tengok batal tak? Dah batal mayang. Ulama kata boleh. Allahu Akbar. Rasa macam ada orang ikut belakang. Allahu Akbar gitu. Ya Allah, ni mana Hamidah? Boleh tengok belakang. Kira tengok dulu kali. Faham tak? Tengok tak ada, ambil lipam bawa. Kamu jangan main, jangan cakap so sebab so aku pun dan dia test 2 orang duduk belakang tu, 2 ekor jin. Kamu kata sami Allah ni mana Hamidah, tadi tengok dah tak ada bunyi Rabbana. Nak tembak masa ni, nak tembak masa ni, masa sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jangan tembak dalam sujud itu, nyanyi ke jin. Tak. Jin tunggu dalam sujud nak datang. Weh, tak lama nak sujud ni.